Program Mini Karnival Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan KPKM di Kampung Melima Suk. Platform mendekatkan kementerian dengan komuniti akar umbi, khususnya petani dan peladang luar bandar. Timbalan Menterinya Datuk Seri Arthur Joseph Kurup berkata, program membuka peluang kepada kerajaan menyalurkan inisiatif seperti jualan agromadani, taklimat bantuan serta aktiviti masyarakat yang merancangkan ekonomi setempat. Jadi apabila kita menjelajah juga, ini memberikan kita peluang untuk mengenal pasti apakah keperluan ataupun sektor-sektor yang ada potensi untuk kementerian kita lebih banyak bagi perhatian supaya kita dapat lagi meningkatkan industri pertanian di kawasan kita. Beliau yang juga ahli Parlimen Pensiangan berkata lebih 190 km jalan raya di kawasan itu sedang dinaik taraf, termasuk Jalan Sapulut, Salong, Pekan Pagalungan dan Jalan Kampung Karamatoi. Ia dijangka siap Oktober 2026. Usaha ini diyakini mampu meningkatkan akses perhubungan, pertanian dan ekonomi penduduk pedalaman.